Ramai yang takut nak mula simpan emas sebab risau kena bayar zakat. Betul ke? Okey, bagi yang pernah rasa macam ni, video ni khas untuk anda. Boleh save dan share untuk rujukan di masa akan datang. Sebenarnya, zakat emas hanya wajib bila simpanan anda cukup 20 dinar atau 85 gram setahun. Dan jumlah perlu bayar zakat cuma 2.5% sahaja dari nilai emas. Tak sebanyak yang kita perlu risaukan. Contohnya, kalau simpanan emas anda bernilai RM35,000, zakat setahun cuma RM875 saja. Yang bestnya, bukan sahaja emas fizikal, malah duit dalam akaun bank, ASB semua ikut syarat yang sama. Hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut, kamu tidak wajib berzakat emas sehingga kamu memiliki 20 dinar dan apabila cukup, zakatnya setengah dinar. Ini rujukan para ulama untuk kiraan zakat emas. Jadi jangan takut nak mula simpan emas. Malah simpanan emas ini boleh jadi pelaburan jangka panjang untuk pendidikan, perkahwinan atau haji anak-anak. Mudah je nak mula. Daftar akaun Public Go dan saya akan bimbing anda step by step. Jom mulakan langkah bijak hari ini. Rujuk pin video untuk saya bantu dan guide sebaiknya.